Okay. Today is the day kita akan pergi Zoo Melaka. Bangun nangis. Tinggal ni. Okay. Dia tak ada mood je. Dia cranky. Kita masak apa pagi ni? Nasi goreng telur untuk kanak-kanak dan peminat nasi goreng tak pedas. Cubaan. Iqbal pun pergi ikut jalan. Pergi ikut jalan. Awak bagi sangat Iqbal. Jalan-jalan. Ni ayah dia ni lah. Pagi-pagi bangun celik mata bagi tengok Mr. Recep. Nak cakap apa untuk dia ni? Tadi warna oren ni macam pink ke peach gitu. Cantik kan? Subhanallah. Budak cranky tu. Tengok kolamnya. Walaupun rumah ada kuku dan kowe, kita tetap standby cari air mineral. Sebab semalam isu dia air tak cukup. Sebab dia punya kuku yang kecil tu je. Jadi sekejap sangat air dia. Jadi kita orang pergi 7E je. Ni air mineral. Lepas tu mak ada pasang roti. Ni dengan butterscotch. Dengan butterscotch satu je dulu. Customer. Ini kan? Berarti seller. Angkat lagi sekali. Angkat sekali lagi. Jadi kita bayar ke seller ke macam mana? Kita dah nak gerak pergi Melaka. Tapi sekarang tengah susun kereta. Dia nampak. Tapi yang pasti ada. Dia nampak. Jadinya marilah kita Binatang apa yang menarik sikit kat situ? Tapi tu. Ada Asha Adenin situ. Oh my god. Ha? Ni apa? Haiwan apa? Nama kaki ni. Hai? Kita dah sampai Zoo Melaka ni, sedang nak membeli segala jenis tiket. Asya lah tu yang nak kena uruskan. Yang ni kategori tahun kelahiran dan harga. Nampak tak? Lepas tu ni Iman. Okay, kita dah masuk. Tapi kena tangkap gambar dulu baru kita boleh masuk jalan. Rizky, Bert, Hello, Assalamualaikum. panggil. Tu. Hello. Ni. Awak dah bawa tidur siang. Awak kau. Tengok haiwan lah. Mak bawa ni untuk gini tengok haiwan. Jangan masuk. Awak je peramau, lain semua tak peramau. Are you okay? Boleh lah. Dia nak main ni. Orang bawa untuk tengok haiwan tu. Apa tu? Tutul. Tutul tengok. Tutul. Betul apa? Kura-kura. Tortis. Ni tortis kan. Turtle. Bahasa Melayu dia apa? Turtle penyu. Turtle penyu ni tortis. Kapibara under repair. Kat sana ada white rhino, Malaysia taping and fine fox. Sini ada. Tak nampak. Atas. Tu atas ni. Sini. Mana? Oh, tu apa nampak tu? Ni kot. Kongkang Sunda, slow loris. Yang ni pun sama kot. Sama, benda yang sama. Dekat situ dia tidur. Bird burung. Bird burung. Bird terbang. Nampak? Panggil. Bird.
Tengok dia cari kutu. Sini. Rizky, badak. Hippo. Hippo putus. Rhino. Rhino. Hippo. Ha. Oh. Rizky Syam officially memang suka burung ya. Lagi. Bukan Rizky makan. Bagi rabbit ni. Dia nak. Ha, ni tengok. Ayah bagi. Ha, bukan Iki makan. Sini. Ya. Oh, sana ada kambing. Patah lah, besar sangat tu. Akak tu tadi kata patah-patah kan? Tercekik. Diorang yang lain semua naik bagi. Kita orang jalan kaki je lah sebab nak bagi Rizky experience the haiwan lebih dekat. Lagi satu diorang memang dah tak larat dah sebab Lokman kecederaan parah. Lepas tu ada baby-baby kecil. Jadi paling sesuai lah untuk diorang naik bagi. Yang ni kita boleh bagi makan RM5. Kalau masuk untuk pegang-pegang je boleh lah. Kalau bagi makan RM5. Lepas tu tengok ada snake, ada ular. Kenapa dia letak ular dengan rabbit dah? Ini. Bagi. Dia macam pemakan tahu. Bagi ni. Dia pendek sangat dia tak dah. Sana ada ayam dengan kambing. Bek, tak adalah habis. Makanan habis kita orang bagi tu. Rabbit. Tu tengok ayam. Ayam ni dah biasa tengok kat rumah Wan. Tengok. Ni apa ni? Bek. Ha. Dia Takut. Nak rabbit lagi. Dah laju lah kita jalan lagi. Yang macam tak naik bagi Hasha, Razif, Rizky, Mak, Ayah dengan Butu. Ada guinea pig, kambing. Kambing. Mak rasa tu dia orang ni pelawat ni. Pelawat yang tak berbayar. Dia orang tak berbayar. Tengok tu pelawat. Dia orang dapat makanan ni kat sini. Dia tak langsung kan. Orang nak tengok dia juga. Dia melompong untuk ayam Belanda. Banda. Zoo pandai sikit aku. Dia kata aku dah tak terpengaruh. Nak tangkap gambar gorila. Tengok kawan dia. Tengok. Dah lah. Nak video lagi juga ke? 6 kali. How many? Kita 5. Baby? 5. 3 Seorang 5. 3, 4, 5. Bayar. Bayar guna kad. Ha? Oh, guna kad. Untuk ni bahagian burung kita boleh masuk. Burung pak. Bird park. Kena bayar RM6. Boleh bagi makan, boleh masuk tengok burung lebih dekat. Jadi marilah kita mengembara. Boleh. Yang ni beli asing ke dah dapat siap-siap? Seorang 1 cup ni. Seorang 1 ke? So 5 orang tadi kan saya bagi 1 sila. Oh, kasih. Masuk eh? Dia terbang keluar. Oh, dia boleh masuk terus. Masuk. Tunggu masuk. Oh, sini dia dah bagi, dah tunjuk dah. Ikan pun sekali kat sini.
Burung kuning ni dia. Ni burung. Dia nak honey, dia nak honey. Bukan burung kuning ni. Dia semua. Tengok Iki. Iki pet. Dia yang kacau. Tidak. Oh, dia pandai kopi. Ya, ada kopi. Macam Rizky. Tu dia kopi. Oh. Ah. Ada lagi tak? Yang besar. Okey. Awak tak ada makan. Ni ayam punya ni. Dia duduk tak kepala buat ke? Ha. Tengok. Dia pandai. Jangan kau pijak ayam bawah ni. Nah, awak. Ayah burung sama colour dengan baju. Sana ada ikan, ada ayam, atau ada burung. Habis kena bawa balik ke ni. Masalah setia. Wah, bagilah saya usik awak. Saya nak usik awak boleh tak? Saya nak usik awak boleh? Saya nak usik awak boleh tak? Ui, jealous. Awak. Oh. Saya nak usik awak tak boleh ke? Tak boleh. Ali pegang. Pegang buka. Kan dia datang. Tak nak lah. Kenapa burung betul-betul yang nak dekat mak ni? Aduh. Sana kat balon tu. Alah ya, dia dah tahu lah ya. Tak ada. Yalah. Awak kacau. Ha. Saya ada kotor. Yang susu ni Habis dah ya? Bawah ni. ikan dah. Finish. Gone. Already. No more. Dah nak. Dah habis saya tak nak. Yang ni je setia dengan ayah. Iki tengok ni. Ni, Iki ni. Ni dekat tu. Ha. Oh, terbang ada. Sabu. Depan pintu. Depan pintu ni awak ni. Sabarlah. Sabar. Ayah 2 ekor. Gaduh. Jangan gaduh lah. Ni tak masuk. Sana tu ada seekor. Tak tahu ni. Belum tak nampak. Oh, tak ada. Ni tak boleh masuk bagi makan. 2 sangka ni je boleh bagi. Mana? Tak ada pun. Kosong lah. Close for upgrading. Kangaroo ke? Oh alah. Kangaroo tapi tak ada tengah upgrade. Oh, habis. Habis. Kita pusing atau apa? Ni ayam tadi tu. Kita nak pergi bird show pula ya. Dia macam ni lah, tukar rakam, dia takkan ada memori untuk diri dia. Dia ada memori untuk orang, tapi dia sendiri tak ada. Asya tadi dah rakam, ingat dah tukar rakam sebab burung duduk atas jari. Tapi rupanya tak ada, tak salah tekan 2 kali. Dah mula dah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pengunjung yang berada di Wildlife Concept MB Theatre.
Pertama sekali, sila berikan tepukan yang gemuruh untuk anda semua pada hari ini. Sebelum itu, saya lihat peluang sebelah kanan saya terlihat sedikit bersepah dengan titik kosong. Apa kata kita minta pertolongan rakan haiwan kita untuk memantau pengemas titik tersebut. Now, saudara jauh record right now, Mr. Nazmi. So now, right now, let's see how our record pick up the rubbish and put inside the dustbin. Alright, good job. First can. Come on, good. Go in. Alright, second can. Come on. Come on. Alright, third can. Alright, last can. Alright, itulah spesies mamalia yang sangat pintar. Saya bawa anda semua tu lihat spesies burung yang kecil pula. Alright, datang jauh daripada Brazil. Let's welcome our vlog Sankonia ataupun burung matahari. Puan, burung matahari ini digelar sebagai burung matahari kerana mereka mempunyai campuran warna bulu pelepah yang berwarna hijau, oren serta kuning keemasan seakan-akan cahaya. Anda semua tu lihat spesies burung yang terbesar di Asia pula. I come a long way from heavy tropical rainforest. Let's welcome our rhinoceros hornbill ataupun burung enggang badak. Jadi burung gang badannya juga turut dikenali sebagai burung kenyalang di negeri Sarawak. Dan Sarawak juga dikenali sebagai bumi kenyalang. Ini dapat ditemui di negeri Sarawak. Dan selain itu, burung gang badan juga merupakan territorial animal. Ini bermaksud mereka sentiasa terbang dari satu dahan ke dahan yang lain bagi memenuhi kawasan teritori mereka. Anda semua untuk lihat satu lagi mamalia kita yang memiliki kepintaran juga. Tapi sebelum itu, saya minta anda semua untuk senyap seketika. Please silence for a while. Ada yang serius? Tahu tak something is crying now? Apa itu? Oh, look! You tahu mango ini kan? Asal something that's swimming to us. And there's our Asian folklore otter ataupun memerang. Untuk pengetahuan anda semua, memerang ini merupakan spesies memerang yang terkecil di dunia dan habitat mereka pula banyak ditemui di kawasan-kawasan sungai di sekitar Asia. Dan pada hari ini, kami akan mendemonstrasikan kepada anda semua bagaimana memerang ini memburu seperti di habitat asal mereka. Mr. Nazmi, what you have here? Mr. Nazmi holding a rubber fish. What do you do? Mr. Nazmi will throw the rubber fish into the mango area and we'll see how our otter catch the rubber fish. So come on, let's see. Mr. Nazmi making a throw. And look how otter swimming rubber fish. So searching for it. Come on. And yeah, he grabbed the rubber fish using his mouth. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memerang ini akan mengesahkan bahawa memerang ini sangat mahir yang memberikan di kawasan. Looks like our Pokemon really shy today. Look at our island right now. We have a happy family of Malayan Pokemon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Malayan Pokemon ataupun landak Malaya jadi turut dikenali sebagai landak raya di Malaysia. Dan saya masih percaya ramai antara anda semua masih menyalah anggap bahawa landak. Alright, okay, come ready? So now, let's welcome our free flying pigeon. Tuan-tuan dan puan-puan, pigeon ataupun burung merpati, mereka adalah simbol kepada keharmonian dan juga romantis. Dan tahukah anda semua fakta yang benar tentang merpati? Senang, let's make a group of meerkats. Oh, look, you on the stage right now. Surprisingly, we have a group of meerkats. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meerkat ini digelar sebagai a professional digger ataupun pakar dalam menggali kerana mereka memiliki kuku yang panjang dan juga keras. Please embrace yourself and let's welcome our apex predator, our one belly seagull ataupun burung gelang siput. Dan bersama Mr. Nazmi, kami akan mendemonstrasikan kepada anda semua bagaimana burung ini memburu di kawasan perairan. So now let's focus on our mango area now. Kita akan Mr. Nazmi sekarang memiliki rubber snake akan digunakan untuk dilemparkan ke mango area. Let's see how we're able to catch it this time. Come on, you catch it? Oh, looks like you get a little bit nervous right now. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan demonstrasi ini dilakukan untuk membuktikan bahawa burung siput ini digelar sebagai the master of hunting on the sea. Kerana mereka sangat pakar
dalam memburu di kawasan perairan. Dan buruhlah siput. Minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kami nampaknya Helang tidak dapat meneruskan pertunjukan pada hari ini. Terus ini, saya ingin bawa anda semua untuk melihat haiwan yang digemari oleh para peternak dan juga para petani. Senang, let's welcome our club of guinea fowl ataupun ayam api-api. Look guys, now the world we have now see ayam api-api. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayam api-api ini sangat digemari oleh para peternak dan mereka berfungsi sebagai natural alam, iaitu penggera semula jadi. Di mana ayam api-api ini akan membelakang bumi yang sangat bising sekiranya terdapat bahaya yang mendatangi para peternak. Dan selain itu, ayam api-api juga cukup digemari oleh para petani. Ini kerana mereka ini digelar sebagai rusa Jawa kerana habitat mereka banyak ditemui di Kepulauan Jawa, Indonesia. Dan rusa Jawa juga merupakan spesies rusa yang terbesar di Asia, di mana jangka hayat mereka boleh mencecah sehingga 20 ke 25 tahun. Selain itu, rusa Jawa juga merupakan herbivorous animal. Wait, I think we go on to you catch it, come on? Yeah, we can catch it this time. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini dapat membuktikan bahawa burung dan siput ini digelar sebagai the master of hunting on the sea kerana mereka sangat bakar dalam berburu di kawasan perairan. Senang dan please give a clap to white belly seagull atau burung helang siput. Female white belly seagull atau burung helang siput betina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbezaan dekat burung helang siput betina dan juga cara berbeza. Contohnya sifat burung siput ini setia pada pasangan masing-masing. Untuk sesi nak sampai ini adalah turkey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, turkey ataupun ayam beranda dan mereka berasal daripada Amerika dan nama mereka digelar sebagai ayam beranda. Ini kerana orang-orang daripada zaman dahulu telah mereka masuk ke tanah Melayu. And Melayu area water species dan odak and fish ada. Jadi itik dan juga angsa. Itik dan angsa ini merupakan spesies waterbird yang sangat terkenal, di mana mereka mempunyai bulu pelepah yang kalis air yang dapat bantu diri mereka untuk kekal terapung jika berada di dalam air. Dan also another waterbird species dan nama painted star ataupun burung botak padi. Burung botak padi ini digelar sebagai the silent killer kerana cara mereka bergerak di dalam air. Harmony, peace and also prosperity. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada anda semua yang berada di MPTV ini dari sudi luangkan masa bersama saya. I want you guys to remember, please stay safe, stay healthy. Takut helang. Helang semua takut. Kalau dia dah terdekat. Itu depan. Angsa tu angsa. Tu itik. Ada ular ular. Jadi jom kita pergi tengok ular. Sini reptile cave RM10. Mana RM10? Per person. Ular pun panas. Kena sembungan air barulah bermaya. Apatah lagi kita manusia. Penat dah panas. Wan dengan busu ada dekat dalam souvenir shop ya.